selaku Presiden Persatuan Down Syndrome Kelantan, dan sebelum itu terima kasih banyak yang bagi fungsi majlis ya, yang jemput saya, dan saya terharu dan juga terima kasih kepada pihak SLK dan Kak Yah kerana menjemput saya untuk hadir pada hari ini, yang saya rasa alhamdulillah kerap saya datang, dan inilah adalah satu perkara yang saya ingin lihat ya. Saya tak mau cakap panjang, Kak Yah cakap 2 minit ke sana, saya kena ambil 3 minit saja. Tapi amat penting sebenarnya saya hari ini hadir walaupun sebagai penasihat Persatuan Down Syndrome di Kelantan, yang juga kerjasama dengan pihak SLK sejak tahun 2000. Saya lupa dah. Mula-mula kita, sebenarnya Kak Yah dengan saya dah lama. Dia adalah antara orang-orang yang pernah lihat, yang kenal saya semasa rambut lebat. Dan inilah dua peringkat hidup saya yang sentiasa saya bagi berdua ini untuk lihat yang mana semasa saya rambut lebat itu, interest saya kepada OKU telah ada dan peringkat hospital. Tapi selepas kurang rambut dan tidak ada rambut, saya rasa bebanan saya makin beratlah sebenarnya untuk membolehkan masa depan anak-anak istimewa kita sama ada Down syndrome, autism dan sebagainya untuk ada masa depan. Okey, jadi kalau segi sejarah banyaklah daripada 2000 PSK 2016. Okey, PSK ditubuh pada 2016, permukaannya nampak di situ ya. Yang saya dan inilah sebenarnya satu hikmah ya, satu hikmah kenapa Kak Yah ambil inisiatif untuk menubuhkan Persatuan Down Syndrome. Dia bermula daripada Mi ya, walaupun Mi baru sapa tadi duduk ke mandi, tapi menunjukkan dia berdikari dah sekarang dekat rumah suku ya. Okey, nampak gitu. Jadi Mi boleh jadi contoh betapanya anak-anak kita sebenarnya boleh berdikari. Dan bermulanya Min ini sejak dia lahir, masa tu Kak Yah dengan saya pun saya dah selalu kerap kali minta nasihat dia suatu untuk sambung belajar dulu di hospital semasa rambut lebat. Ya, dan istilah Kak Yah Min temu saya untuk rawatan terapi. Seperti mana juga orang yang kedua yang dapat rawatan awal saya adalah Min, dan juga sekarang ni kalau ada tak sini Ika ada tak? Ika terakhir lagi eh? Alright. So ada dua ni, yang satu sebelum saya pergi sama belajar, Ika lah yang selepas saya balik sama belajar. Ada dua orang ni yang paling muda yang saya tengok masa kecil, dan sekarang ni boleh nampak jelas saya follow. Alright. Apapun saya ambil tak, itu cerita sejarah sahaja betapanya ni, sebab PSC buka 2016, kita di USM kita ada mula program latihan pekerjaan OKU 2012, kursi roda 2013, PDK ya, kita buka 2014, dan projek pertanian itu bermula kesinambungan daripada di situ. Okey, itu sejarah. Bagaimanapun sebenarnya kita perlu berfikir ke depan ya. Saya ambil masa sikitlah sambil knowledge. Yang pertama dalam kehidupan kita, termasuk ahli-ahli yang ada sekarang dan juga mungkin yang ada akan datang, adalah satu peringkat hidup. Bermulanya kita dapat tahu yang kita ada anak Down syndrome. Ini adalah satu perkara yang amat mencabar ya. Sebenarnya bukan semata-mata anak Down syndrome, anak-anak CP, anak autism pun sama ya. Jadi kita cumanya kalau anak Down syndrome ini kita mungkin tak terkejut sangat sebab lahir itu dah obvious. Anak Down syndrome yang kita pun terkejut ya. Jadi prospek yang saya sebutkan tadi itu terkejut di situ. Okay. Tapi anak-anak autism, anak-anak intellectual disability mungkin dia agak sukar sebab penerimaannya, sebab nampak normal, tiba-tiba timbul masalah kemudian dia nak mengesahkan. Jadi pengesahan ni lah kadang-kadang doktor ni mengesahkan, tak percaya dan sebagainya. Okey, kita tinggal di situ. Apa yang saya sebutkan adalah proses penerimaan ini adalah proses yang pertama, yang dia ada 5 peringkat yang kita akan lalui, yang semua orang akan lalui. Kita ada mula-mula denial, kemudian kita ada anger ataupun blaming, nombor 3 kita ada kita panggil bargaining, kemudian kita ada masuk depression, barulah masuk penerimaan. Ini adalah proses psikologi yang biasa yang berlaku kepada sesiapa sahaja yang mengalami kita panggil traumatic psychological events.
Ya, sama ada kita terima anak OKU, sama ada kita tiba-tiba daripada rambut lebat ke rambut botak, daripada normal kepada cacat atau sebagainya. Itu proses biasa. Ataupun semasa kita menerima berita kematian orang tersayang ataupun apa-apalah yang kita panggil psychological event, ya. Okey. So 5 ini ramai ibu bapa yang sampai akhir pun setengah-setengah tu tak dapat terima. Okey, denial. Macam mana kita tahu tak dapat terima? Bila mereka reject anak-anak ini, bila mereka tidak memberi perhatian kepada anak-anak semua ini, bila mereka tidak ambil tanggungjawab ini dan serahkan, ya. Kadang-kadang masalah psikologi ini dia tak nampak, dia tak obvious. Mulut dia okey, saya sokong, tetapi secara nalurinya yang kita panggil avoidance, secara tak sengaja kita avoid, secara tak langsung kita avoid. Kita tak mahu, kita elak daripada berfikir, kita elak daripada ambil tanggungjawab dan sebagainya. Dan di sinilah yang menjadi punca utama masa depan anak-anak semua ini akan tertutup. Sebab apa? Bila kita tak ambil peluang daripada 5 tahun yang pertama untuk bagi rangsangan dan sebagainya, akhirnya anak ini telah jadi, maafkan saya sebut, kataan yang masuk pada kategori severe dan sebagainya. Nak latih balik, dia akan jadi sukar, ya. Satu fakta yang penting, anak-anak Down syndrome adalah anak-anak istimewa bertahap sederhana, yang mana kalau kita latih dia akan belajar dengan mudah. Tapi kalau tak latih, dia tak akan pandai. Akhir sekali bila umur 8-10 tahun baru nak mula latih, masa itu dah agak terlambat. Walaupun boleh, tapi dia agak sukar, ya, kena ada program yang berbeza. Bagaimanapun, apa yang saya tunjukkan di sini adalah usaha yang buat sekarang ini adalah anda rakan-rakan semua yang ada hari ini amat patut bersyukur, ya, sebab dalam sampai situasi ini telah ada tapak untuk menjelaskan perkara ini. Nak caranya, nak jumpa siapa dan sebagainya, ya. Dan Kak Ayah dulu masa jumpa saya, kita tak bincang perkara ini. Kita hanya bincang tentang rawatan terapi sahaja. Macam mana nak rancang anak ini, dia lambat perkembangan dan sebagainya. Okey? Jadi sekarang ini kita telah berkembang kepada depan. Assalamualaikum Min. Inilah pencetus. Bukti, ya. Okey. So di sini dah, ya, perjuangan anak kita semua kita ini sebenarnya ini adalah cabaran. Sambungan tahap lagi, 5 tahap tadi saya sambung lagi satu perkataan yang penting, ya, satu benda fakta yang penting. Yang 5 ini adalah proses psikologi yang dicipta, yang dipecahkan oleh apa kita panggil saintis untuk kita faham. Bagaimanapun sebenarnya Tuhan dah tahu benda ini 1400-450 tahun yang dulu, ya. Sebab apa? Kita dah dalam Islam kita ada rukun iman. Okey, rukun iman yang keenam apa? Qada dan qadar. Ketentuan Allah dengan izin Allah, ya. Okey, qada dan qadar. Jadi sebenarnya bila kita menghayati dan menahami Islam menggunakan qada dan qadar, semua yang berlaku adalah dengan izin Allah dan semua yang berlaku ada hikmah. Jadi insya-Allah, ya, orang Islam lebih mudah untuk melalui proses 5 strategi tadi, sebab kita dah ada satu coping strategies berasaskan kepada rukun iman untuk hal tersebut. Okey, dan penutupnya, alhamdulillah ada kita semua patut bersyukur dengan Inisiatif Persatuan Down Syndrome yang impaknya bukan semata-mata di Kelantan tapi seluruh negara, ya, sebenarnya. Sebab Persatuan Down Syndrome Malaysia pun kadang-kadang selalu sebut, wow, Kelantan aktif, tak sempat nak follow dan sebagainya, ya. So banyak yang dia belajar dari kita juga. Dan sebenarnya boleh tangan sebenarnya, betul, ya. Dan okay. Dan tapi kita bukan berniat untuk nak bertanding, kita nak biar untuk kerjasama. Yang mana orang tengok kita okey, dia follow kita, dan kita tidak akan menambil dada atau ikut kita dan sebagainya, ya. Kita work together. Alright. So apa yang saya maksudkan di sini adalah untuk membolehkan masa depan anak-anak kita ini berjaya, kita perlukan kepada sikap yang betul, penerimaan, dan kena ada program-program yang khusus untuk bantu anak kita. Okay. Dan di sini peranan Persatuan Sindrom Down ini adalah ada dua keadaan, ya. Satu, mengumpulkan ibu bapa untuk ada satu support system. Sebab saya faham nak bercakap dengan orang lain yang tak faham, macam-macam stigma yang dia kata, anak sindrom cacat, macam-macam, ya. Tambah-tambah kalau anak kita yang kebetulan ada
ada masalah perangai, lagilah dia akan sukar, ya. So jadi bila kita ada satu support system, sokongan, kita akan ada mudah untuk berkongsi dan berkongsi pengalaman dan sebagainya untuk hadapi masalah kita. Pertama. Yang kedua, yang lebih penting lagi, seperti mana yang Kak Yas buat sekarang ini, mengejutkan satu sistem yang bahawanya membuktikan bahawa anak-anak istimewa kita ini ada masa depan, seperti mana Min boleh buat dan Walai boleh buat juga. Kalau tengok contoh yang berjaya, Yusof dengan Yunus sekarang ni alhamdulillah menjadi orang kuat projek termasuk OKU yang untuk pusat latihan pertanian di RSK, ya. Dan saya tunjuk lagi contoh lah, Azlan dia buka buka restoran sendiri, ya. So jadi benda-benda gini boleh, ya. Cumanya bagaimana kita ambil kita panggil inisiatif dan motivasi untuk perkara tersebut. Dan semua ini tidak berlaku dengan mudah, ia akan ada cabaran-cabarannya. Kita still istiqamah dan cari penyelesaian. Okey, jadi saya maafkan saya just ambil beberapa tempat di situ yang penting untuk kita melihat, ya. Dan jadi kita teruskan sokongan kepada Persatuan Down Syndrome untuk membuktikan dua perkara. Ada aktiviti keluarga yang mengukuhkan keluarga dan untuk sosialnya, dan juga dari segi penjanaan pendapatan, dari segi reward yang keberapa-berapanya, dan reward banyak, ya. Dan kita juga telah usahakan untuk kerjasama dengan PTO. Dalam akan datang ini kita akan buat larian fun walk in order untuk tarik lebih ramai orang, bukan semata-mata kepada persatuan orang-orang Down Syndrome saja, tapi OKU lain juga, untuk melihat bahawa betapa warna-warninya, betapa seronoknya sambil berjalan itu kita bergaul sama kita. Jadi dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.